Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ialah perayaan terpenting bagi masyarakat Cina, disambut mengikut kalender lunar biasanya antara Januari hingga Februari. Perayaan ini menandakan permulaan tahun baharu dan dikaitkan dengan harapan untuk tuah, kesihatan dan rezeki yang lebih baik. Sambutan bermula dengan makan besar bersama keluarga ataupun reunion dinner pada malam sebelum tahun baharu. Sepanjang tempoh perayaan, tradisi utama termasuk pemberian ampau, tarian singa dan penggunaan warna merah sebagai simbol tuah. Di Malaysia, amalan Yisong juga sangat sinonim di mana semua orang akan menggaul salat sambil mengangkatnya tinggi sebagai simbol kemakmuran. Perayaan ini berlangsung selama 15 hari dan berakhir dengan sambutan Cap Gomeh sebagai penutup rasmi. Cap Gomeh. Cap Gomeh disambut pada hari ke-15 dan terakhir dalam sambutan Tahun Baru Cina. Nama ini berasal daripada dialek Hokkien yang bermaksud malam ke-15 dan ia menandakan penutup rasmi perayaan tersebut. Secara tradisinya, masyarakat Cina akan keluar pada waktu malam untuk meraihkan dengan tanglong dan aktiviti sosial. Ia juga terkenal dengan tradisi unik di mana wanita akan membuang limau ke dalam air sebagai simbol mencari jodoh. Nama dan nombor telefon kadang-kala ditulis pada limau tersebut dan lelaki yang mengambilnya dianggap sebagai pasangan berpotensi. Sambutan turut dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan, bunga api dan acara awam. Walaupun tidak sebesar Tahun Baru Cina, Cap Gomeh tetap menjadi penutup penting dalam kalender perayaan masyarakat Cina. Taipusam. Perayaan keagamaan Hindu yang disambut pada bulan Tai dalam kalender Tamil sama dengan bintang Pusam. Perayaan ini didedikasikan kepada Dewa Murugan dalam kepercayaan Hindu dengan kisah di mana beliau menerima veil, iaitu lembing suci untuk menewaskan kuasa jahat dan dikaitkan dengan kemenangan kebaikan terhadap kejahatan. Di Malaysia, sambutan terbesar berlangsung di Batu Caves yang menjadi lokasi utama perarakan. Antara elemen paling menonjol ialah kavadi, iaitu struktur yang dipikul sebagai tanda nazar dan pengorbanan. Ada juga penganut yang membawa bekas susu atau melakukan penembusan badan sebagai simbol keimanan. Perarakan ini berakhir dengan pendagihan ke gua utama di Batu Caves. Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal, sejurus selepas tamatnya bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam berpuasa selama sebulan penuh. Umat Islam menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari subuh hingga maghrib. Ini bukan sekadar menahan lapar tapi juga melatih kesabaran, disiplin dan pengawalan diri. Umat Islam juga wajib menunaikan zakat fitrah sebagai bantuan kepada golongan yang memerlukan. Apabila masuk 1 Syawal, hari raya menjadi simbol bahawa satu ibadah besar telah disempurnakan. Pagi raya biasanya dimulakan dengan solat sunat Aidilfitri di masjid atau surau. Tradisi utama termasuk bermaaf-maafan, menziarahi keluarga dan mengunjungi kubur. Sambutan ini berlanjutan sepanjang bulan Syawal dengan amalan rumah terbuka yang turut disertai oleh pelbagai kaum. Makanan seperti ketupat, lemang dan rendang juga menjadi simbol penting dalam perayaan ini. Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha disambut pada 10 Zulhijjah, kira-kira 2 bulan selepas Aidilfitri. Perayaan ini berkait dengan kisah Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya sebagai tanda ketaatan kepada Allah sebelum digantikan dengan seekor haiwan. Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban kerana ia menekankan konsep pengorbanan dan keikhlasan. Pada pagi hari, umat Islam akan menunaikan solat sunat Aidiladha secara berjemaah di masjid ataupun surau. Selepas itu, ibadah utama ialah penyembelihan haiwan korban seperti lembu atau kambing. Daging korban akan diagihkan kepada golongan memerlukan, ahli keluarga dan masyarakat setempat sebagai satu bentuk perkongsian rezeki. Wesak. Wesak ialah perayaan utama bagi penganut Buddha yang disambut untuk memperingati 3 peristiwa penting: kelahiran, pencerahan dan kemangkatan Gautama Buddha. Biasanya disambut pada bulan Mei mengikut kalender lunar dan merupakan salah satu hari paling suci dalam agama Buddha. Ketiga-tiga peristiwa ini dipercayai berlaku pada hari yang sama, tetapi pada tahun yang berbeza. Sebab itu Wesak dianggap sangat istimewa. Sambutan bermula ditokong dengan aktiviti seperti memberi derma, membaca doa dan melakukan amalan kebajikan kerana ajaran Buddha menekankan nilai belas kasihan dan kebaikan. Salah satu tradisi yang unik ialah mandian Buddha, di mana patung bayi Buddha akan disiram dengan air sebagai simbol penyucian diri daripada sifat negatif. Pada waktu malam terdapat perarakan besar dengan lilin dan tanglong, terutamanya di bandar seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, yang melambangkan cahaya kebijaksanaan mengatasi kegelapan kejahilan. Pesta Keamatan. Pesta Keamatan disambut pada 30 dan 31 Mei setiap tahun di Sabah. Perayaan ini berpunca daripada kisah kepercayaan tradisional di mana Humi Nodun, anak kepada Kinoingan, dikorbankan untuk menyelamatkan manusia daripada kebuluran. Dari tubuhnya tumbuh padi. Sebab itu padi dianggap suci dan keamatan juga dikenali sebagai pesta menuai. Semangat padi ini dikenali sebagai Bambarayon dan satu upacara khas dipanggil Magavau akan dijalankan oleh Bobo Hizan, iaitu pendeta wanita. Upacara ini dilakukan untuk mengembalikan semangat padi ke dalam simpanan selepas musim menuai supaya hasil padi kekal diberkati. Aktiviti seperti tarian Sumazau diadakan di mana pergerakan tangan penari sebenarnya meniru sayap burung helang yang melambangkan hubungan dengan roh dan alam. Terdapat juga pertandingan unduk gadau, iaitu pertandingan kecantikan yang secara langsung mewakili Humi Nodun. Minuman tradisional seperti lihing juga dihidangkan yang diperbuat daripada beras yang ditapai dan digunakan dalam upacara serta jamuan komuniti. Gawai Dayak.
Gawai Dayak disambut pada 1 Jun setiap tahun oleh masyarakat Dayak di Sarawak termasuk kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Seperti keamatan, Gawai juga merupakan perayaan menuai padi sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian. Tetapi ia lebih tertumpu kepada kehidupan komuniti di Rumah Panjang. Salah satu elemen penting dalam Gawai ialah upacara miring, iaitu persembahan kepada roh dan nenek moyang sebagai tanda kesyukuran dan memohon perlindungan. Persembahan ini biasanya melibatkan makanan, minuman dan objek simbolik yang disusun di tempat khas sebagai penghormatan kepada roh. Tarian tradisional seperti ngajak pula melambangkan keberanian dan identiti pahlawan Dayak yang berasal daripada sejarah mereka sebagai masyarakat pemburu dan pejuang. Minuman tradisional seperti tuak memainkan peranan penting dalam sambutan, terutamanya dalam upacara dan jamuan komuniti. Gawai juga menjadi masa untuk ngabang, iaitu amalan mengunjungi rumah panjang lain sebagai tanda persahabatan dan hubungan sosial. Hari Merdeka disambut pada 31 Ogos setiap tahun bagi memperingati kemerdekaan Tanah Melayu daripada penjajahan British pada tahun 1957. Pengisytiharan kemerdekaan ini dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali. Detik rasmi kemerdekaan bermula tepat pada tengah malam 31 Ogos 1957 apabila bendera Union Jack diturunkan dan digantikan dengan jalur gemilang buat pertama kali. Sambutan ini biasanya diadakan secara besar-besaran di Dataran Merdeka, melibatkan perarakan tentera, persembahan kebudayaan dan penyertaan pelbagai agensi. Sepanjang bulan Ogos, rakyat Malaysia akan mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda semangat patriotik. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun bagi memperingati pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Pada tarikh ini, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung dengan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Walaupun Singapura kemudiannya keluar pada tahun 1965, pembentukan Malaysia melibatkan satu laporan penting iaitu Suruhanjaya Kobul yang ditubuhkan untuk menilai sama ada rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju untuk menyertai Malaysia. Sambutan ini memberi penekanan kepada perpaduan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia sebenarnya tidak disambut secara besar-besaran pada awalnya dan hanya diiktiraf sebagai cuti umum seluruh negara pada tahun 2010. Deepavali ialah perayaan utama bagi penganut Hindu yang melambangkan kemenangan kebaikan ke atas kejahatan. Perayaan ini sebenarnya dikaitkan dengan beberapa kisah dalam tradisi Hindu bergantung kepada kawasan. Antaranya termasuk kisah Rama yang kembali selepas menewaskan Ravana serta kisah Krishna menewaskan Raja Jahat Narakasura. Walaupun kisahnya berbeza, maknanya tetap sama, kebaikan mengatasi kejahatan. Semasa Deepavali, rumah akan dibersihkan secara menyeluruh kerana dipercayai Lakshmi, Dewi Kekayaan, akan mengunjungi rumah yang bersih dan terang. Pada malam perayaan, lampu minyak kecil yang dipanggil dias akan dinyalakan di pintu masuk, bukan sekadar hiasan tetapi sebagai simbol menghalau kegelapan dan membawa keberkatan. Kolam atau ranggoli yang dibuat di lantai pula bukan sekadar cantik tetapi berfungsi sebagai simbol jemputan kepada Lakshmi untuk memasuki rumah. Makanan seperti meruku, ladu dan halwa disediakan dan pemberian manisan kepada tetamu melambangkan perkongsian kegembiraan. Christmas disambut pada 25 Disember oleh penganut Kristian bagi memperingati kelahiran Jesus. Di Malaysia, Christmas juga diraikan secara lebih meluas sebagai satu sambutan budaya. Menjelang Christmas, pusat membeli belah dan kawasan bandar akan dihiasi dengan pokok Christmas, lampu dan dekorasi bertemakan musim perayaan. Bagi penganut Kristian, sambutan utama termasuk menghadiri misa di gereja, terutamanya pada malam Christmas. Tradisi seperti bertukar hadiah, makan bersama keluarga dan menghias pokok Christmas turut diamalkan.